Video. Dekat mana Dino? 5 Oktober 2025. Where are we? Kita dekat Gasing. Kita sekarang ni dekat Nangis aku. Kita kat Jambatan Gantung. Ambil gambar aku sikit. Okey, ambil gambar korang. Gambar pula video. Dapat 2%. Tak cakap apa berapa sih? Dino jatuh naik sendiri. Oh, jalan 5 meter je. Kita ada pergi sama ni tak? Kita pergi Pahang dulu tu. Pahang apa? Kau ada kan? Taman Negara? Ha? Ada? Taman Negara. Dengan Odi. Dengan Mama Odi. Dan Zarik ada. Zarik ada. Dengan Odi. Setempat orang je rasanya. Oh, ramai orang punya. Tak payah takut lah. Okey. Jom. Kita kena pegang. So nanti kita ambil lagi video. Gambar aku. Bye bye. Aduh. Aduh. Diorang ada macam like a proper step. Kau lagi awal. apa kau tak perlu. Dia macam takut aku cepat sampai. Tapi dia bukit. Tangga tu macam apa-apa main. Boleh je tapi kena ikut time dia orang kan. Kau tak pernah attend ni. Dah baru. Dia naik connect. Ada bunyi siren dah. Hari ni kena summit. Kenapa? Dia tengah tunggu aku lagi. Lagi apa orang tu cakap? Nak pergi mana ni? Nak ikut? Kinabalu. Kejap Ledang, kejap Kinabalu. Pergi enhancement. Tu lah. Saya pergi. Mana? Depan tu. Depan ni Siapa yang bagi nama? Bukan stairway tu jalan last nak naik menara tu. Saya tu yang lagi. So far kita punya hike ni I would give it like 1 out of 10. It's like malah cakap lah. Simple kan, biar Ain kata baru start aku tak apalah. Ya ke? It's like 19 minutes already. Wait, God. 0.73 mile. This video looks pretty nice though. Oh ni lah dia punya tangga yang tinggi tu. Okay, bye. Astagfirullah. So, dah sampai tu puncak dah. Bagusnya semua orang. Okay. Now, what do you think? Is it still 1 out of 10? Aduh. Ni kira puncak apa ni? Puncak ni I don't know. Probably kita tak ada tanya. Please stop. Yeah. God. Oh my God. You know what? When I was going up, I kept telling myself, do not push yourself. Pace yourself. Ya. Tapi kau lari jadi kenapa? Shut up. Shut up. Kita macam buka hati sampai habis. I know I shouldn't be thinking about this, but you know I thought of Ashraf Sinclair. Macam, oh my God, takut aku. Dulu aku nyanyi lagu ni saya. Cakap adik tu
Chef declare yourself as a... No, Ashraf Sinclair. Don't push yourself. Tak dia. Tak, dia buat dia tanya. Muka cakap lah. Meninggal sebab macam buat meninggal. I don't think so, but he was like a fairly active person lah. Orang kenal kau. Ya. Kan? Vlogger ke? Vlogger. Oh. Blogger. Ah. Still recording. It is. Okay ke? Okay. So jantan. Azan. Kau makan apa? Tiba kan. I will post this video. Tadi kita pula. Macam kenal lah. Abang yang vlogger juga. Gempak sia. Okay lah. I have to catch my breath. Okay. Dia buka ada apps Straight je. tu nampak. Go dia. Nanti go lah. Don't say any word. Pantai lah. Pantai lagi. Aduh. Biadab Main tinggal-tinggal. Siang budak kena tinggal. Okay. Sekarang kita how to breathing technique. Ni semua sebab Dino lari. Boleh panjat. Okay. Photoshoot kat sini. Macam tu. Cepat photoshoot. Macam Aku dah. apa next top model Joanna. Satu picture cukup. Yang atas lagi Hai. Tak baik tahu Azhar. Azhar tinggi lagi tau yang tu. Harus semua ke? Tak apalah Azan, kau jadi lelaki tiket. Aduh. Kat atas. Apa dia? Dia? Kau jadi tiket je lah. Tengok, Hairi juga yang paling depan. Oh. Bahayalah banyak di situ gini weh. Betul lah pokok rumput tu. Potong bukan lupa. Pokok yang mana? Rumah dia tu. Rumput makin banyak dah pokok. Kat luar rumah kau. Kat pokok. Aku tak jaga pun, biar je dia. Pokok apa tu kat luar tu? Which one? No, everything lah. Semua tu. I don't know. Oh, your wife lah yang ni. I bought it but I don't know what type. Aduh. Tapi tu pokok-pokok yang apa? Lepas tu wife kau ambil untuk masak ke apa? Daun kari, Okay. daun kunyit, Okay, those kind of apa lagi? I don't need. Apa yang kita makan tu? Kesum. Ulam raja. Oh, raja. Buat ulam. Okay lah, bye. So, where next? Left or right? To the left. Okay, bye. Okay, we've reached one of the peaks, one of the pit stop. It feels like it is one of the highest peak. Is it not? Maybe, I don't know. The highest peak. Tadi lah, highest peak yang tadi lah. So this is like maybe one of the lah. Aduh. So, tell me what you think so far. All good. 2 out of 10. 2 je. Dia bagi 2 pun je. Oh, dia level-level Kinabalu gitu. Apa yang lelaki je ke? Melati tu 1. Melati tu yang 0.5. Macam lah, dah habis. Aku cakap atas ni je Melati. Tengah kita buat dia ganti. Sebab banyak loop hari tu kita Sebab buat dia Datuk kan dia macam je. Mungkin Datuk aku bagi 5. Datuk mana pula? Datuk. Datuk. Yang lagi satu tu kutu jadi tak? Tak Kutu. tak cakap dengan dia lagi. Boleh lagi ke? Boleh? Jom ah, Dino kutu. Kutu tu dia memang boleh kena selesai je lah. Jom ah, kutu. Nak. Bila kau naik kutu? Tak, tak. Kutu dia banyak 11 kan? Kalau lalu sungai. Boleh lah. Berapa bulan? Okay, Minggu depan 11 bulan. Aku bagi dah haram. 11 kan? 11 jam. Which is next week lah. Oh, masihlah di record. Rompa jom kutu. Dia tak kutu. Cannot. I don't know. Dia kena minta persetujuan. Kena hantar surat dulu. Kena buat application. Application. Dia tak apply lah sekarang. Balik ni sudah apply. Okay, let me know what date. Permohonan. Macam mana, what's the plan? When the mobilisation gitu. So crew mob load out the day before. The day before like night.
Tak, through mob kita apa? Sebab daripada area kita sampai ke KKB tu I think like about 2 hours ya. Very far, right? Ya. So pukul 4 pagi. Pukul early morning lah. So solat kat sana. On the way. On the way lah. InsyaAllah. Macam InsyaAllah. hari dekat lah. Hari dah tak dekat. It's like how many hours of hike? So that one kau naik turun sampai ke siapa ni? My friend. Orang tengah cakap pasal kutu, dia tunjuk kutu kau. Pasal kau tengok Kutu kaki. Kutu kaki. Naik turun macam pukul 2 petang tu dah boleh turun. 2 petang tu, 2 petang tu dah sampai bawah lah. Lepas tu mandi dekat masjid. Mandi dekat sungai boleh tak? Boleh, betul bukan dekat ada macam ada pondok kan. Okey lah. Boleh di apa ni? Consider. Nanti kita letak dekat group Bandar Puteri. So ni lah muka-muka yang akan pergi ni. Sekejap aku tanya dulu berapa orang. Dia kata banyak kosong lagi dah tu. Berapa? 65? 60 something kan. Bisa apa bisa. Tik. Nak tak? Nak. Kena minta permission dulu. InsyaAllah. Apa kalau tak je 5? Okay. Lepas tu kalau tak ada, sorry cancel seorang tu. Dia kena awal. GTB. Kena ada permit. Kau GTB kan? Kalau dekat colleague aku mana? I know what it means. I've heard of Kelakar the. gila. Lepas tu, Enough, okay. Let's go bye. kelakar gila. Dah lah tak minum lagi ni. Tak minum? Minum lah. Tak apa, I'm good. Are you sure? Yes. Are you sure? Apa Dino cakap tadi dekat tempat kerja apa tadi? Tempat kerja aku ada geng yang macam nak kahwin lah. Dia kata kalau nak buat apa-apa aktiviti kan, tak boleh lah. Nah, now you know lah. You understand lah kan how it's like kan. Okay lah. Berbual lawak macam kita faham je. Tak boleh cakap lebih-lebih. Payah. Okay, now we are descending. Lepas tu ada yang orang tu kata beli kereta pun dah persetujuan. Hi. Okay, bye. So, kita dah 1:45. An hour 45 minutes. I'm tired. So, you don't have much left kan? Tak, kita dah nak sampai dah. Sampai dah, okay. Macam nak pergi kat maps tu nak ambil gambar tapi it's okay lah, never mind lah. I'm too lazy, too tired for it. Can lah? 7 jam. 7. Oh, can lah. I don't even know where we started. Tadi kita start kat mana Ain? Can you show point on the map? Oh, okay. We're not there. Kita kat bawah tu. Anda di situ, anak mana? Anda di sini. See, you are wrong. Salah. Yang penting kita nak sampai. Pangkal. So lepas ni makan. Yes. I need food. Ya, itu kau pergi kau panjat tu sampai yang Pencawang tu Aku dah lama dah tu, aku tak ingat dah dia punya like exact route nak pergi ke sana macam mana. Tapi sampai lah. Sampai? 3 jam kot. Tak lagi ke? I cannot wait for us to. KL view tu kot. Kan kita nampak ada KL view tadi kan. Dino, are you okay? Okay, good. 9.45, 3.5. Sekejap. 600 meter lagi. Start dari flat off 3.5 3.5, 6 suku betul lah. What? No, aku tengah follow kawan aku punya full marathon. Tadi aku Satu lagi kilometer lebih je. Siapa? Dia buat FM Ni apa? Standard. Oh, kau tak join pula? Today. Kenapa tak join? Sebab Kau kan suka? dah terlepas registration. Okay, let's go. Okay? Dino? Sebab ada marathon. Sebab ada marathon. Let's go. Okay, we have almost reaching to the end of our hike. Tinggal Hairi dengan aku je tinggal kat sini. Lagi bertiga tu dah kat depan. So, what do you think Hairi? okey.
Okay lah, biasa-biasa saja. Dia dah. Easier than expected. Not even 2 hours. Ya. Orang dah lama tak hiking. Aduh, tak apa, lepas ni kita pergi Bukit Kutu. Dah panas dah. Dah boleh dah pergi makan roti canai ni. Yang depan tu kenapa nak cepat sangat tu? Lapar sangat dah? Oh, lapar dah. Okey. Okeylah, kita dah sampai dah bawah tu kereta. Bye. I've been bred. I've been bred. I'm gonna jump. You have to like. Jangan. No hands, okay? No hands, katanya. No hands. Okay. Okay. Pilih-pilih Naomi Campbell. Walk like Naomi Campbell. Yes. Hey, Work thank it. you. Work it. Work it. Fierce. Ambil video ke? Enough.